Kalau geng SEAL team tu masuk hutan, kita betul-betul bawa pack kecil je. Yang orang bawa pack sebesar-besarnya, boleh kita tukang kutip. Sebab dia buang. Kadang-kadang dia guna bahasa kotor lah. Buang. Sambil jalan tu dia buang. Kita dengar je mulut dia. Macam tu la ilaha illallah. Yang budak Melayu ni tukang kutip. Budak hitam ni kutip satu. Lepas tu kumpul lah. Kita kutip-kutip, kita dah banyak sangat, kita kumpul letak tepi. Nanti dah habis semua latihan kan. Dia marah pula, barang aku hilang lah. La ilaha illallah. Dia hilang pula. Dia yang buang, dia cakap hilang. Lepas tu dia marah pula, hilang lah apa lah masa ni. Kalau kita orang panggil tak hilang, kata kita orang dah kutip, kita orang kumpul kat sini, cakap lah bahasa Inggeris kan. Okey, kau pergi, jom kita masuk ambil balik. Masuklah balik. Masuk balik. Ambil. Saya dapat tahu juga yang abang sebenarnya bila dah dalam Paskal tu, abang juga adalah seorang jurulatih dalam Paskal tu. So boleh tak abang bagi satu mukadimah macam mana abang marah, abang punya karakter abang marah kepada budak-budak Paskal ni? Saya akan panggil. Kalau orang kata kita, kadang-kadang kita bagi nasihat, orang kata kita punya pertimbangan tu kadang-kadang dah bertukar kan. Kalau pelatih tu tengok situasi tu kat mana. Contoh dia lepas menyelam, pernah tengok kaki itik tu kan? Kaki itik itu hinggap tengah belakang banyak. Alamak, pedih tu bang. Saya akan cakap perlahan dulu. Lepas perlahan tu saya akan pergi kat seorang. Kau faham ke tidak, kau tak faham. Capai je tu gembas terus tengah belakang. Itu yang kita bagi dekat baru-baru lah. Kadang-kadang tu lebih daripada itu pun ada. Tapi tidak memudaratkan. Kita ada had tu ambil tindakan tu. Kita kena ingat aku buat ni untuk dia belajar. Junior-junior ni yang kena tumbuk pun ada. Normal lah, kena tumbuk tu normal. Itu normal lah. Tumbuk ke terajang ke itu normal. Kalau tak jadi manusia.